Penyimpanan emas yang baru mulakan tabungan emas kebanyakannya akan tanya, adakah saya akan update harga emas supaya lebih mudah tahu bila harga emas turun? Bila waktu sesuai untuk beli emas? Bila harga emas naik? Dan bila waktu sesuai untuk jual emas? Jawapan saya tidak update harga emas setiap hari kerana majoriti kita bukan trader emas yang bermain dengan buy low, sell high dalam jangka masa pendek. Penyimpan emas adalah mereka yang menyimpan untuk jangka masa panjang, sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas. Apabila tumpuan ada duit simpanan untuk matlamat jangka masa panjang, duit itulah yang sesuai untuk kita membeli emas. Tidak perlu lihat harga emas setiap hari kerana tiada siapa tahu harga emas minggu depan ataupun bulan depan. Yang ada cuma jangkaan harga yang belum tentunya tepat. Contoh yang paling mudah untuk tumpuan faham, harga roti gardenia yang naik setiap tahun. Ini kan pula emas, barang yang mahal. Monitor harga emas setiap hari cuma membazirkan emosi. Akhir sekali tabungan emas tidak bertambah, duit pun habis digunakan. Penyimpan emas hanya perlu pastikan tabungan emas mereka bertambah setiap bulan. Asalkan emas ada di tangan, penyimpan emas tegar tidak risaukan tentang harga. Kerana kenaikan harga emas cuma persoalan masa. Yang mana harga emas pada hari ini tentu akan lebih murah berbanding beberapa tahun akan datang. Semoga perkongsian saya memberi manfaat untuk tumpuk yang baru nak belajar mulakan simpanan emas bersama dengan Public Gold. Boleh rujuk pin video saya untuk daftar akaun emas secara percuma ataupun boleh tekan link di bio, saya akan bantu tumpuan sebaiknya. Follow kami rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan.